Allah menyekar ke pudik katanya landunya hang ke pedek. Kecuali ke pedek rencana kena pun meninggal. Yang kerja orang kena meninggal sapu air gele kagak pedek oleh Allah kabeh rezeki ke. Tinggal mati kata. Munya mantang tak numpu tu. Mantang dapat jauh tajak niat Allah mantang ke izin tanya udip. Rezeki ditanggung oleh Allah. Menanci anak katanya, yang penting anak dia tak tinggalkan dia di alam dunia dalam keadaan tabi ilmu agama. Benak ibadat ke Allah, bermaksiat ke Allah. Yang punya anak yang kita tinggalkan yang beribadah bertakwa kepada Allah, pulang ke Allah aja kudai baik ya handu. Janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah buka kepada orang tersebut jalan keluar dalam udip, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berilah kepadanya itu rezeki tanpa disangka-sangka. Puya tu tak kubah anak harta. Yang tak minta harta makin kat Tuhan kan tak ibadat tak karat tak minta harta. Demi kerana dia anak naik fikir katanya kat Tuhan nya paki wate mati tanya tengok selamat iman naik fikir dia anak. Hana payah tak fikir kerau dah tanya.